Bang Jo buat perbandingan SUV 7-seater Proton X90 dengan Chery Tiggo 8 Pro. Harga pun dah dekat-dekat dah. Mana lagi berbaloi? Jom kita hurai satu persatu apa kelebihan dan kekurangan dari kedua-dua model SUV 7-seater segmen D ni dan buat perbandingan. Tapi sebelum kita start, pada yang belum subscribe lagi channel ni, bantu saya dengan tekan subscribe dan tekan loceng. Dan follow juga saya di platform media sosial yang lain. Bab design ni, bagi saya kedua-dua SUV ada elemen sporty. Proton X90 proportion design dia macam Proton X70 yang dipanjangkan. Dan Chery Tiggo 8 Pro pula dari Chery Tiggo 7 Pro yang di 7-seaterkan. Bahagian depan Proton X90 design dia bagi saya lebih sporty. Dia menggunakan grill Infinite Wave iaitu trademark Proton X Series ataupun dipanggil Ethereal Bow. Bahagian depan Chery Tiggo 8 Pro pula design dia nampak lebih premium. Dan design grill dia menggunakan signature diamond grill. Macam style SUV Jepun. Dan dari side profile Proton X90, panjang dia lebih 110mm lebih panjang daripada Chery Tiggo 8 Pro. Kalau tengok daripada bahagian tepi, saya suka proportion design Chery Tiggo 8 Pro yang nampak lebih maskulin berbanding Proton X90. Di bahagian belakang pula, design Chery Tiggo 8 Pro lebih menyelah. Kalau waktu malam daripada bahagian belakang, smart betul Chery Tiggo 8 Pro ni dengan lampu LED bersambung dengan dual exhaust kat bahagian belakang. Nampaklah jantan sikit berbanding Proton X90 yang mana bahagian belakang dia nampak kurus je. Nampak macam budak baik. Tapi design ni ikut citarasa masing-masing lah kan. Pembeli pun bapak-bapak yang moden. Kalau tanya saya suka design Chery Tiggo 8 Pro sebabnya nampak premium dan garang. Design ni ikut karakter masing-masing. Bahagian interior dashboard X90 datang dengan 10 inci meter cluster full digital dan sistem infotainment 12.3 inci. Manakala Chery Tiggo 8 Pro datang dengan skrin bersambung 24.6 inci ala-ala kereta Mercedes. Untuk seat, saya lagi suka seat ala-ala semi bucket Proton X90 berbanding Chery Tiggo 8 Pro. Seat Proton X90 bagi saya lagi sedap dan selesa. Dan juga kelebihan Proton X90 flagship, bahagian second row ada captain seat. Sesuai untuk jadikan SUV untuk bawa bos-bos pergi meeting ataupun untuk anak-anak kecil yang suka berebut kursi kat belakang. Dapatlah seorang satu seat kan. Tak payah nak gaduh-gaduh dah. Untuk second row seat Chery Tiggo 8 Pro ada 3-seater dengan armrest kat bahagian tengah. Tapi saya kurang berminat dengan seat interior Chery Tiggo 8 Pro yang colour coklat. Mungkin dia nak nampakkan kereta ala-ala premium. Jadi tuanan warna coklat main peranan untuk menampakkan kemewahan dia. Dan seat third row bahagian belakang, bagi saya kedua-duanya sama keluasan legroom. Namun untuk boot space bahagian belakang Proton X90 lebih luas, 257 liter berbanding Chery Tiggo 8 Pro cuma 193 liter. Kalau turunkan seat belakang, Proton X90 boleh dapat dalam 1200 liter. Dan Chery Tiggo 8 Pro, kalau turunkan seat belakang, cuma dalam 892 liter. Mana yang pentingkan keluasan boot space, memang Proton X90 paling sesuai. Tapi kalau tak kisah tentang boot space, boleh je ambil Chery Tiggo 8 Pro. Untuk features, Proton X90 ada features yang paling best bagi saya, iaitu Auto Parking Assist. Sangat-sangat berguna. Dan features Chery Tiggo 8 Pro pula yang saya rasa sangat berguna adalah Hidden Doorstep. Sangat praktikal, bila buka pintu je, dia auto buka. Sangat style. Macam Rolls Royce. Feature-features yang lain, dua-dua ada 360 degree kamera, ambient light, panoramic roof dan juga sunroof, Android Auto dan juga Apple CarPlay, dan macam-macam lagi lah. Dua-dua ada sistem ADAS yang terkini. Ada lane keep assist, lane departure warning, front collision warning, adaptive cruise control, walkway lock dan macam-macam lagi. Complete. Bab safety features ni bagi saya kereta-kereta China ni memang sangat advance. Yang ini dua-dua seri. Enjin Proton X90 flagship datang dengan 1.5 liter turbo 3 silinder mild hybrid 180 PS dan 300 Nm torque beserta transmisi 7 speed DCT dengan 3 mod pemanduan, Eco, Comfort dan juga Sport.
Dan Chery Tiggo 8 Pro datang dengan enjin 2.0 liter turbo, 4 silinder, 256 PS dan 390 Nm torque. Juga dengan transmisi 7 speed DCT dengan 3 mode pemanduan, Eco, Normal dan juga Sport. Kalau dari segi power dan respon, memang Chery Tiggo 8 Pro sedap tekan. Enjin 2.0 liter turbo bang, dah sama dengan enjin 2.5 liter. Tapi dari segi ride dan handling, Proton X90 lagi mantap. Suspension talaan Proton ni memang dah terbukti daripada zaman Lotus lagi. Untuk sebuah SUV 7-seater, memang saya bagi 10/10 untuk handling dan suspension Proton X90. Oh my god! Wow! Untuk comfort, Chery Tiggo 8 Pro lebih selesa. Suspension lebih lembut, tapi body roll dan handling Chery Tiggo 8 Pro agak kurang. Mungkin sebab dia nak lebihkan comfort, so dia kena korbankan bab handling. Kalau korang suka engine power, main highway utara selatan, ke JKL.JB, bolehlah ambil Chery Tiggo 8 Pro ni. Tapi kalau korang pentingkan handling dan feel driving yang mantap untuk sebuah SUV, boleh pilih Proton X90. Untuk full consumption, Proton X90 atas kertas 6.6 liter untuk 100 km. Manakala Chery Tiggo 8 Pro 7.2 liter untuk 100 km. Dua-dua agak parah juga minyak dia. Tapi ni SUV 7-seater yang premium kan. Takkan nak minyak jimat macam Alza. Okay. Dan last sekali adalah harga. Proton X90 flagship dijual pada harga RM153,000 Malaysia dan Chery Tiggo 8 Pro pada harga RM160,000 Malaysia. Beza RM8,000 je. Tapi masih kompetitif. Proton X90 ada 4 varian, standard, executive, premium dan juga flagship. Manakala Chery Tiggo 8 Pro hanya ada satu varian saja. Orang yang mana kata Proton X90 mahal tu sebenarnya tak mahal. Sebenarnya dengan feature-features yang ada pada Proton X90 ni belum tentu ada pada kereta yang atas daripada RM200,000 Malaysia. Dan secara keseluruhannya, kalau nak SUV 7-seater yang premium, ada power dan comfort, bolehlah ambil Chery Tiggo 8 Pro. Tapi kalau sukakan SUV yang sporty dengan ride dan handling yang mantap serta seronok untuk dipandu, korang boleh ambil Proton X90. Okey, sekian saja video saya kali ini. Harap bermanfaat kepada yang sedang mencari SUV 7-seater antara Chery Tiggo 8 Pro dan juga Proton X90. Okey, jumpa lagi. Saya Joe Bashir. Assalamualaikum. Ciao.